Cuba dia buat corak-corak kat badan kucing tu. Yang atas. Buat kaki dia. Lagi ni corak tu yang kosong-kosong tu. Itu kucing tu dah siap dah. Ekor dia buat corak sikit. Ni yang tempat yang kosong-kosong ni. Dia buatlah garisan ke, corak-corak ke. Umi pun tengok. Umi tengok dekat dalam Facebook. Abang pakai pen besar pula. Buat yang atas-atas, tepi-tepi.